kemudian Nabi SAW pun datang melawatnya dan menziarahinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menziarahi orang yang sakit di hospital ataupun di mana-mana saja merupakan satu perbuatan mulia, bahkan itu adalah hak seorang Islam dengan seorang Islam yang lain. Adapun menziarahi non-Muslim yang sakit dan kita mendoakan kesihatannya, ini juga diharuskan di dalam Islam berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW. Riwayat daripada Anas ibn Malik di dalam Sahih Al-Bukhari bahawa kana gulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Ada seorang budak Yahudi yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Satu hari sakit, kemudian Nabi SAW pun datang melawatnya dan menziarahinya. Dan Rasulullah sebenarnya ketika lawatan itu dan ziarah itu minta supaya gulam tadi masuk dalam agama Islam. Apapun, berdasarkan hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, maka diharuskan kepada orang Islam melawat orang non-Muslim yang sakit di hospital ataupun seumpamanya dan boleh mendoakan kesihatan mereka. Ini dirumuskan oleh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya At-Tuhfah. Yajuz ad-du'a lil kafir. Harus untuk mendoakan orang yang kafir dan Muslim kanahwi sihhatil badani wal hidayah. Seperti mendoakan tubuh badannya akan sehat, begitu juga dengan dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.